Hari ni kita sambung kita sambung mancing kat sini lah. Okey, buat 2 mancing hari ni. Tengok ni ada. Nak dah siap sedia. Ya? Alamak. Dah tu? Kau lepas? Saya tarik ingat ikan tapi nasi dia tak ni. Tak makan? Aduh, kura-kura pula. Ada. Kasih dia roti sikit. Kura-kura pula. Kacau. Asmi tak sangkut. Dia nak tarik. Pasang jap. Tarik dulu. Tarik dulu, tengok apa ini. Dia terbalik ke sini lah dia. Bukti. Dia awak tu di sana. Dia awak tu ke sana. Ikan tu. Dia awak tu ada kat sini pergi ni. Ikan tu lagi ujung. Ini tengok. Tadi tu ni. Ikan nampak cerah. Nak cuba je kembali. Kita pakai batu ladung lah. Mati-mati kita pakai. Cuba tengok. Boleh tak? Sampai ujung sana. Jarak tu lebih kurang 60 meter. Ya tadi. Yang 50 meter. Tadi saya tengok tu. Yang lepas ni agak tak leput lah. Yang tu dia leput tu. Leput. Sangat leput. Tengok sana ya. Ujung sana. Okay, berat. Apa? Apa ni? Kayu. Lepas. Pokok lah bawah ni. Ni lah ada pokok. Yang betul je. Pokok orang. Dia tak ada balik situ. Nampak pokok dia balik. Tebu ni. Ini situ. Nampak kecil boleh sampai. Pakai batu lengang tak boleh. Tu Aris, nampak hitam. Oi besar teman. Nampak tak? Dia dah munculkan diri tu. Dia baru something. Dah kacau dia punya bawah tadi tu. Ni ada bawah tu. Ni ada kacau.